Masa ni dah pukul 2 pagi dah. Pelancong pun semua dah tidur. Jadi aku rasa nak mancing kejap. Untuk mancing lampam, dia senang je. Kita buat perambut sisik macam ni ha. Kalau nak pakai perambut mata rambai pun boleh juga. Tapi pakai mata kail kecil je. Mata kail saiz 5 ke saiz 6 ke macam tu. Kemudian tali tansi pakai 10 LB ke 12 LB ke. Dan kena pakai batu hidup saiz 3. Ringan Buat perambut tu ikatlah sekurang-kurangnya 4 mata kail. Sebab ikan lampam ni dia makan ramai-ramai. Jadi bila kita pakai mata kail kecil, ikan lampam kecil pun kena, ikan lampam kasar pun kena. Dan kebiasaannya kita pakai umpan pelet. Kalau jenis nak ikan kasar-kasar sikit, kena pakai umpan sedap lah. Macam isi ayam BBQ ke, atau kepala ayam rebus ke. Kalau rasa dah yakin nak pakai mata kail saiz gana-gana, beli hak kotak yang ada macam-macam saiz mata kail tu. Senang beli hak gitu. Biasa dalam box tu dia dah ada pelbagai saiz mata kail. Tali perambut standby hak 10 LB ke 12 LB. Nanti mari kenyal, tanyalah kru houseboat cara nak ikat perambut. Biasa kebanyakan houseboat kru akan layan je ngai.